Okey, sebab hari ni saya buat bergedil, saya share je lah cara saya cara saya. Okey, so jom. Okey, saya gunakan 4 biji kentang yang saya potong lebih kurang macam tu lah. Lepas tu bawang besar dalam 2 biji dan juga daun sup. Daun sup ni memang saya bubuh banyak sebab saya memang suka sayur hijau. Lepas tu saya guna ni je lah, rempah Tok Imam ni sebab kebetulan memang saya dah beli hari tu. Itu je lah, lepas tu sedikit garam. Selesai lah, itu je bahan-bahan dia. Jadi kita nak kena ada telur secukupnya untuk menggoreng nantilah. Okey, kita goreng dulu bawang. Jangan komen kuali tua saya ni. Dah lebih daripada umur saya kot kuali arwah mak saya ni. Lepas tu bawang ni lepas kita goreng, kita blend. Saya masukkan setengah je ni. Setengah je cube ayam sebab saya tak menggunakan ayam. Ayam tak ada kebetulan. Jadi cube ada, setengah je saya masuk. Lepas tu saya goreng lah dengan minyak yang sama kentang tu tadi. Dan kentang ni kita lenyek. Tapi terlajaklah pula kentang ni dah macam nak hitam. Okey, lepas tu masukkan bawang yang kita dah blend tadi tu. Lepas tu masukkanlah juga kita punya daun sup. Jadi memang banyak daun sup ni. Jangan heran, jangan terkejut sebab saya memang penggemar daun-daun hijau. Lepas tu saya masuk sedikit rempah Tok Imam tu dan juga sedikit saja garam. Okey. So gaulah bagi dia sebati. Bagi agak semua kentang, bawang dan juga daun ni dah sebati. Bolehlah mula kita tempalah anggaran besar macam biasa kita tengok bergedil-bergedil tu. Kan? Buatlah sampai habis. Dengan 4 biji kentang tu tadi, saya dapat lebih kurang 7 biji bergedil yang gemuk-gemuk. Bergedil ni memang besar lah, yang saya buat ni saiz dia besar. Lebih kurang 7 lah saya dapat. Okey, selesai. Lepas tu bolehlah kita pukul telur ni. Saya pukul sebiji dulu sebab risau kot banyak sangat dua. Balut. Goreng. Gunakan minyak tadi je. Tak payah minyak-minyak lain. Tambah je lah sikit minyak tu. Macam tu je cara buat dia. Lepas tu jagalah api dia. Balik-balik. Jangan hangit. Kan double hangit pula kita punya bergedil. Dah siap. Selamat mencuba dan memang sedap.